Hai guys, Akid. Customer saya ialah Proton Saga yang terbaru. Apa perbezaan dia dengan Saga yang lama? Saga lama dia guna 1.3 Campo engine. Sekarang dia guna 1.5 IGT engine yang terbaru. Horsepower lagi banyak. Lepas tu, yang paling bagus, dia dulu guna timing belt, sekarang guna timing chain. So kalau timing chain, you tak perlu selalu tukar. Okay? Dan satu lagi, dia lagi jimat minyak kerana power dia sudah lebih. Body sama, power lebih, mesti akan jimat minyak. Dan paling bestnya, sekarang dia ada Android Auto dengan Apple CarPlay. So, maksudnya you tak perlu beli phone holder. You terus tengok kat screen saja. Dia punya Waze ke, Google Map ke, tengok kat screen saja. Okay? So, dia juga ada ADAS yang simple. Okay? Dia tak ada ADAS macam High Proton atau apapun macam XVT tak ada, tapi dia ada simple dia. Untuk harga macam ni, dia sudah kira sangat-sangat high spec. Okay? Apa pun you boleh cari saya sakit dari Proton Rigger Motor Bandar Sunway. Bye-bye.